Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Hai, Assalamualaikum sahabat semua. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Apa khabar sahabat semua? Semoga sahabat semua sihat-sihat selalu. Selamat datang ke channel YouTube saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak tunjuk dengan sahabat-sahabat semua, kalau kita nak pindahkan anakan dari pot, kita perlu buat apa? Kita nak keluarkan ke pokok tersebut ataupun kita nak korek dari tepi ke? Jom ikuti video saya. Kalau sahabat-sahabat semua tak berapa faham, tak berapa pandai, boleh perlahan-perlahan kita belajar. Dulu saya pun macam tu. Belajar, berani buat, berani tanggung risiko. Sebab kalau kita tak pandai untuk tukar pasu ataupun untuk ambil anakan, mesti pokok akan mati. Tapi tak apa, kita mencuba. Kalau kita mencuba, jadi kita lebih pandai, kita lebih faham. Nanti kita tahu bagaimana untuk jaga dan menukar anakan pokok ke pasu yang lebih sesuai. Jom ikuti video saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis kalau sahabat semua nak belajar tentang tanaman. Jom ikuti video saya sampai habis. Okey, ini pokok dia. Yang ini namanya kemoyang. Okey, pokok kemoyang, tapi dia ada keladi yang tersesat di tepi ni. Keladi putih, nampak? Saya nak ambil keladi ni. Saya nak keluarkan dari pasu yang ada pokok kemoyang ni. Sebab kebanyakannya tanah yang kadang-kadang saya buat untuk anakan, kadang-kadang ada pokok yang tak menjadi. Dia bukan tak menjadi, dia kadang ada biji benih yang lambat tumbuh. Sebab saya suka contoh potong macam ubi-ubi keladi, saya akan ambil. Kadang-kadang bila lambat dia tumbuh, saya akan ambil pasu yang tak tumbuh-tumbuh tu, saya akan letak di dalam pot-pot ataupun di dalam pasu-pasu yang sedia ada di taman saya. Sebab saya tahu kadang dia agak lambat sedikit penumbuhan dia. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kita ingat dia tak hidup. Saya suka letak di dalam pasu-pasu yang ada. Kalau dia tumbuh, kita boleh ambil. Nampak macam ni. Okey, kita nak ambil. Okey, kalau untuk yang contoh yang dah. Okey, kita tengok pada pokok tersebut, pokok yang tumbuh ni. Kalau kita tarik, dia senang, okey. Tapi kalau kita tarik, dia macam susah sikit. Kita jangan paksa dia. Sebab bila kita paksa dia, akar-akar akan turut ikut putus. Bila putus, dia akan merosakkan tanaman kita. Okey. Yang penting akar tu kita kena jaga. Okey, kalau akar tu senang kita nak tarik, kita tak perlu punggah dia punya pasu. Kalau pokok tu kita susah nak tarik, kita kena keluarkan semua pokok. Tapi kalau pakai hormos yang saya jual ni, saya ada jual ni berharga RM5. Kalau berminat boleh WhatsApp saya. Di awal setiap video saya ada nombor WhatsApp saya. Boleh terus WhatsApp kalau berminat. Dia macam ni medianya. Kalau untuk anakan kita tak perlu tambah tanah. Dalam hormos ni tak ada tanah. Sahabat kena campur dengan tanah. Sebab kalau ada tanah, dia agak berat sikit. Dulu-dulu saya ada buat sekali dengan tanah, tapi dapat sikit saja, tak boleh dapat banyak lah. Kalau macam ni, kita kena campur dengan tanah, senang sebab kita boleh dapat banyak. Satu pack tu boleh dapat dalam 4 ataupun 5 pasu ikut
sesuai ataupun ikut pasu yang sahabat guna. Kadang ada kecil, ada besar, ada sedang. Kalau kecil, dia dapat banyak sikit lah. Okey. Kalau kita nak tambah tanah pun tak perlu banyak-banyak. Satu pack tu hormos perlu kita campur dengan tanah satu pack. Dua pack hormos. Kita kurangkan lagi tanah pun lagi bagus sebab dia punya media tanah tu bagus. Lepas tu satu, kalau kita nak tukar pasu ataupun kita nak tukar pokok, senang sahaja. Kita tak perlu susah-susah nak ketuk-ketuk apa-apa, tak payah. Tengok ya, ni. Just kita tarik sahaja. Nampak kita tarik saja. Dia dah keluar, menyenangkan, tak susah, tak perlu kita penat-penat. Penat-penat nak korek-korek, nak ketuk-ketuk sebab kebanyakannya media tanah sekarang kalau sahabat pakai tanah sahaja memang menyusahkan dan tak memudahkan untuk kita tukar pasu, untuk ambil adakan, pokok pun tak berapa sihat sebab kita tak ada campuran tanah. Kita guna tanah sahaja. Bila kita guna tanah sahaja, tanah akan cepat keras, tanah dia tak gembur. Kalau kita pakai hormos ni, dia akan sentiasa gembur sangat sebabnya bila kita tarik dan senang. Lepas tu akar-akar semua sihat, nampak? Akar-akar semua sihat. Okey, cara-cara yang kita nak ambil tadi kita dah angkat kan? Okey, kita nak ambil senang aja. Nampak? Memang mudah dan senang. Kita tak perlu korek-korek sebab kalau kita pakai media organik macam ni, memudahkan dan menyenangkan untuk kita ambil anakan, untuk pindah pokok, pindah pot, dan tanaman ataupun kita punya tanah tu tak keras. Dia sentiasa gembur. Lepas tu paling bagus dia ada baja dan khasiat dalam media hormos ni. Sebab saya memang pakai hormos ni sahaja. Saya tak pakai baja apa-apa pun. Tapi pokok alhamdulillah dengan izin Allah, pokok sentiasa subur. Okey. Kita dah ambil anakan dia. Saya memang tak pakai tanah. Untuk anakan-anakan memang saya tak pakai tanah. Saya cuma pakai hormos sahaja. Okey, kita tak perlu letak tanah, kita tak perlu taruh media banyak-banyak. Just kita taruh sedikit dan kita letak atasnya dan kita tambah hormos sahaja. Okey. Lepas tu kita tak perlu letak dalam-dalam. Nampak? Dah siap dan mudah. Dah senang. Nampak? Okey, sahabat semua, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Kita pindahkan anakan pokok ke pasu yang lain. Okey, itu saja perkongsian saya kali ini. Selepas ni kita boleh siram dan kita letak di tempat takungan air yang kita nak guna. Lepas kita dah letak di takungan air, kita tak perlu siram hari-hari. Jadi ubi pun tak busuk. Bila kita siram dari atas, menyebabkan ubi busuk, pokok pun tak akan sihat. Untuk anakan ni kita kena perlu jaga betul-betul supaya ubi kita tak busuk. Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.